Big. Sebutnya jakau. Buah cempedak. Besarnya diberi oleh jiran. Petang tadi. Okey. Wah. Cara jakau je ada. Sekarang kita hendak nak makan buah ni. Sebelum makan buah ni macam mana? Belah dulu buah ni nanti. Okey, kita Tengok ni. Kau jari kau tahu. Alright. Pertama kita perlu jari saja. bagi sedikit minyak makan. Tuangkan minyak makan, sedikit minyak makan. Tengok dia punya pusat tu. Tengok. Tuang sedikit minyak makan ke Ini tahu. Dan macam kita mencuci tangan lah dengan minyak makan tu, kita sapukan, gosokkan di seluruh tangan supaya getah tidak melekat. Getah cempedak itu tidak melekat nanti di tangan kita. Sekarang gunakanlah pisau. Okay. Kita operate lah buah ni. Kita lapik meja guna apa-apalah. Contohnya plastik untuk mengelakkan getah buah ini terkena meja kita. Untuk mengelakkannya, kita kena meja. Tengok besarnya buah ni. Jarang dapat tengok buah cempedak sebesar ni. Okay, lepas tu tengok mana. Besar. Punya. Dah nampak dah biji cempedak tu, ulas cempedak. Ui. Dah usaha Ni strongman ni buat ni. Tu dia. Wah, tengok tu. Tengok yang ini. Ini ialah jari saya ni untuk membandingkannya. Besarnya. Tengok. Okey. Besarnya cempedak ni. Sampai 3 minit. Okey. Macam mana? Biji besar-besar. Dapat ke tidak kita makan ni, habiskan ni. Ni kena bagi ni. Sedekahkan dengan orang ni. Esok nak sedekahkan. Simpan dalam peti ais nanti. Cuba kan. Manis. Cuba. Yang ni. Tengok. Start dah manis ni. Tekan dia minyak, pause lagi gambar baru. Jalan ya. Selesai kita buka buat cempedak tu tadi. Kita cucilah lap tangan kita dengan tisu. Untuk menghilangkan minyak masak yang melekat di jari-jari anda. Okey, tengok tak ada getah pun, bersih. Nak buka sebelah. Tengok apa tu. Apa yang ada di dalam tu. Tengok apa di situ. Mulut tumpak pada. Tengok tu makan tu. Tak. Nah, Nah. Ini adalah isi-isi yang telah kita keluarkan
Ulas ni selalu. Ulas tak. Ini itulah kulit dia. Yang tadi besar. Okey. Sekian saja. Kalau nak makan cempedak, belajarlah secara ini dengan mudah supaya getah-getah tidak melekat kepada tangan kita. Kita makan dengan senang hati. Roger, check and out. Bye.